Halo. Hai Zul alias. Assalamualaikum. Okay, alright. Kita belum start lagi. Okay, kita tengah tunggu kawan kita yang lain. Oh, by the way, hari ni kita buat darjah. Kita tak buat darjah 5, kita tak buat darjah 6. Kita nak buat tingkatan 1 punya. Hai Zul alias. Okay, kita ada siapa lagi tu? Kita ada sementara tak ramai lagi ni, bolehlah sebut nama seorang-seorang kan. Asi, kita ada siapa? Bafma Selvan, hai. Okay, kita ada siapa lagi tu? Kita ada Captain Min, kita ada Echa, okay. Alright, so jadi kalau you guys form 1 or cikgu mengajar di mana? Maksudnya sekarang ke? Saya tengah mengajar kat studio saya. Kalau harap menjawab soalan, okay. Alright, okay. Kita tunggu jap kawan-kawan kita masuk. Okay, kita ada siapa lagi? Kita ada Alif Aidil. Hai, kita ada Akil. Okay, kita tunggu sekejap. Tunggu semua orang masuk sekejap. Okay. Alright. By the way, siapa-siapa yang baru join tu, okay, boleh tak tolong saya untuk tap screen? Okay, so that lebih ramai lagi yang tahu kita dah nak start. Okay, saya tahu saya selalu buat live darjah 5, darjah 6 kan. Tapi hari ni kan, saya tak buat darjah 5, darjah 6 tau. So kalau ada adik-adik darjah 5, darjah 6 dalam ni, I'm so sorry. Hari ni saya nak buat form 1. Hari ni saya nak buat form 1. So kalau awak rasa ada kawan-kawan form 1 awak, okay, yang boleh dapat manfaat, so jadi bolehlah sharekan dekat dia. Okay, kita nak start dah ni. So hari ni kita nak belajar apa Hari ni kita nak belajar, kita nak apa? Hai, saya Firas. Hai Firas. Firas Faik Ya, student small grouping saya. Ya ke? Okay, kalau ya, okay, lambat teacher hari ni. Ya. Tak, tapi hari ni kan kita tak buat darjah 5, darjah 6 tau. I'm so sorry. Hari ni kita nak buat soalan persamaan. Okay, persamaan serentak. Okay, form 1 punya. Okay, form 1 punya. So, kalau ada adik form darjah 5, darjah 6 dalam ni, I'm so sorry. Okay, hari ni adalah form 1 punya. Sebab usually saya buat untuk darjah 5, darjah 6. Okay, form 1 ramai minta nak form 1 punya. So, hari ni kita bagi Chan lah dekat form 1. Okay. Alright, so jadi kalau dalam ni ada sesiapa yang form 1, form 2, form 3, form 4, form 5, boleh je join. Okay, tak ada masalah. Dan siapa belum follow saya lagi, boleh follow sebab saya usually akan buat live untuk daripada darjah 4, darjah 5 sampai tingkatan 1. Okay, mana tahu? Okay, kita ada Henry Din, form 1 tahun 1994 hadir. Sekejap, bagi saya kira awak. Dah boleh dah, terbaik. Okay, tapi kan, I ternampak something lah. Sekejap, bagi saya betulkan something sekejap. Saya terperasan satu benda tak keluar dekat saya punya. Barulah betul. So, jadi kalau follow saya kan, nanti nama awak akan keluar kat situ. Asyik. Okay. Teacher saya dah degree tapi masih tak boleh matematik dengan 1. Seriously, Hector. Okay. Alright. So, jadi guys, untuk siapa-siapa yang baru nak join. Okay. Hi, nama saya Jafara. Okay, so untuk malam ni, kita nak santai-santai je. Kita nak buat soalan persamaan serentak. Okay, persamaan serentak. Okay, ini teacher sekolah mana? Saya tak mengajar kat sekolah. Saya mengajar dekat MC Plus, okay? Oh, by the way, untuk siapa-siapa yang tak tahu, okay, siapa yang tak perasan, siapa yang tak sedar, persamaan serentak ni sebenarnya kita akan guna sampai kita form 5 tau. So, if you form 4 boleh masuk, form 5 boleh masuk, form 1 sampai form 5 semua boleh masuk, okay? Darjah 5, darjah 6 nak masuk boleh ke? Boleh. Tapi awak akan pening-pening sikit lah. Okay, boleh je join. Okay, so saya nak tanya semua orang, adakah you guys dah ready untuk belajar? Kalau dah ready untuk belajar, boleh tak saya dapatkan R dekat chat? Okay, boleh saya dapatkan R? Rasa macam nak ambil SPM balik pula. Okay, PR dah ready. Lagi siapa ready? Form 1. Kita kena betulkan lah. Ni bukan form 1 je tau. Ini sebenarnya adalah form 1 sampailah form 5 punya dikan guna. Okay, so saya akan bagi satu contoh. Kita akan buat sama-sama. Okay, so you guys betul-betul dah ready Okay, jom sini saya bagi soalan kita yang pertama. Okay, contoh kalau saya bagi dekat awak, apa saya nak bagi dekat awak Saya bagi kat awak adalah X tolakkan dengan Y sama dengan 1. And then kita ada 3X tambahkan dengan Y sama dengan 11.
Okay, so ini adalah soalan kita. Okay, guys, saya nak tanya awak soalan dulu boleh tak? Saya nak tanya awak satu soalan. Kalau kita nak selesaikan persamaan serentak, kita ada berapa cara Kita ada berapa cara? Kita ada berapa cara, Mal? Kita ada berapa cara, guys? Ada ke siapa-siapa tak tahu apa benda soalan ni apa sebenarnya? Kalau keluar soalan macam ni kan, usually kan dia akan cakap apa tahu? Dia akan cakap selesaikan. Ataupun dalam bahasa Inggeris dia akan cakap solve. Okay, dia akan suruh selesaikan. Tapi kan Hector, tapi kan luahan hati, betul, ada dua. Okay, tapi jap. Okay, bila dia sebut selesaikan sebenarnya dia suruh cari apa? TJ, sikit lagi nak betul TJ. Okay, saya ulang lagi sekali untuk semua orang dalam ni Kalau soalan tu kata selesaikan, maksudnya dia suruh kita cari apa dia suruh kita cari apa guys sebenarnya? Kalau dia suruh kita selesaikan. Okay, X saya dah cabut lari. Alamak, tu X lain tu. Yang tu saya tak boleh nak tolong guys. Yang tu saya tak boleh nak tolong. Okay, apa dia? Cari nombor huruf-huruf. Yes, betul Wax. Saya sukalah jawapan Wax ni, betul. Cuba awak tengok dekat sini kita ada berapa boleh ubah Kita ada 1, kita ada 2, betul tak? Kita ada X, kita ada Y. So kalau dia ada 2 huruf tu, bila dia sebut selesaikan, maksudnya carilah X tu sama dengan berapa, Y sama dengan berapa. Kalau dia bagi awak P dengan Q, cari P sama dengan berapa, Q sama dengan berapa. Macam tu. Okay? Faham? Okay. So sekarang ni, okay, kita nak start cari X dengan Y. Dan macam yang saya tanya tadi, saya rasa tak ramai yang jawab tadi lah. Saya nak tanya lagi sekali lah. Kalau nak cari X dengan Y ni ada 2 cara. Apa 2 cara tu guys? Cuba beritahu saya. Ada 2 cara nak cari X dengan Y. Pertama sekali adalah, kok lawa dah lupa kan. First kali, cara dia adalah kita panggil sebagai cara ganti, substitute. Okay. Cara kedua adalah apa? Cara kedua adalah kita panggil sebagai cara, sebagai cara, ganti, hapus. Thank you Susuke. Saya ingat Sasuke tadi. Hapus. Malam ni kan, saya nak guna cara ini. Saya nak guna cara hapus. Saya tak suka kaedah ganti sebenarnya. Dua-dua saya boleh buat command. Tapi saya lagi suka hapus sebenarnya. So, jadi hari ni kita buat hapus boleh? Kita fokuskan dekat hapus. Alright? So you guys dah ready dah? Kita dah berkenalan dengan apa tu persamaan serentak. Soalan dia kalau dikata selesaikan, kena buat apa. So, you dah ready so kalau ready, jom kita tengok sekarang ni. Apakah first stepnya? Bila awak nak selesaikan, awak nak cari X, nak cari Y. Kita nak guna kaedah hapus tau. Awak cuba bagi tahu saya. Kalau soalan macam ni kan, awak nak hapuskan X dulu ke awak nak hapuskan Y? Y dengan Y kena potongkan. Betul sweet potato, tapi jawab soalan saya dulu. Kalau soalan macam ni, macam ni tu macam mana? Tengok soalan tu, Awak rasa kalau dapat bentuk macam ni, awak nak buang X dulu ke buang Y dulu? Oh, pandai lah korang. Ada orang kata hapus X, ada orang kata hapus Y. Sebenarnya mana lagi, mana yang betul? Hapus X dulu ke Y dulu? Sebenarnya mana-mana pun boleh. Mana-mana pun boleh. Awak nak hapus X dulu pun boleh. Awak nak hapus Y pun dulu pun boleh. Mana-mana pun boleh. Tapi kan saya nak bagi awak satu tips. Cuba awak tengok nombor dia. Guys, cuba tengok depan X tu kan ada nombor tak? Saya tanya awak kita akan pergi basic. Sebab ramai yang tak sabar nak terus selesaikan tapi basic dia tak strong. Depan X ada nombor apa? Ada nombor apa? Nombor apa guys? Beritahu saya. Nombor apa ada? Yes, betul. Ada 1. Kalau tak ada nombor tu maksudnya depan dia 1. So maksudnya depan Y ni pun ada 1. Bawah ni pun ada 1. Macam tu boleh? Kalau tak ada nombor maksudnya depan dia ada 1. Boleh? So sekarang ni kalau saya akan tengok huruf apa yang dua-dua nombor dia sama. Itu yang saya akan hapuskan. Macam tu. So mana yang huruf yang dua-dua nombor dia sama? Y, betul. So, jadi saya akan hapuskan Y. Hapus apa maksud hapus bila saya kata hapus kan, dengar betul-betul kalau saya kata hapus, maksudnya saya nak jadikan dia kosong, hilang. Saya nak potong dia, saya nak jadikan dia kosong. Hapus maksudnya jadikan dia kosong. Saya nak you guys, jap, saya rasa saya kena buang ni jap. Kita nak jap kenapa dia tak pula dah.
sekarang ni awak kata awak nak hapuskan Y kan? Okay, kalau awak nak hapuskan Y tu, okay, step seterusnya adalah awak tentukan. Okay, awak nak letak depan ni tambah ke awak nak letak depan ni tolak? Okay, maksud saya macam ni. Okay, awak fokus dekat sini awak fokus dekat sini je. Boleh? Hapus dekat Y, awak fokus dekat Y je. Okay, contoh saya letak dekat sini tambah. Okay, fokus Y je guys. Negatif Y. Okay, tambahkan dengan positif Y. Jom kita tengok sama-sama dia jadi kosong ke tidak. Okay, so kalau huruf dia sama, kita boleh tolak tambah macam biasa. So ni ibarat macam negatif 1 tambah 1. Jadi tak kosong? Jadi tak kosong guys? Jadi tak? Jadi tak kosong? Jadi tak? Negatif 1 tambah 1. Jadi kosong tak? Jadi tak? Jadi ke tak? Bayangkan awak ada hutang RM1. Bayar balik RM1. Ada lagi tak hutang? Tak ada dah, kosong. So dia jadi kosong kan guys kan? Jadi kan? So jadi kalau jadi kosong, awak dah settle. Awak dah potong dah Y tu. Okay, cuba kalau depan ni kan awak tak letak tambah, awak letak tolak. Tengok apa jadi Okay, negatif Y sama je macam tadi, negatif Y tolak positif Y. Jadi tak kosong. Okay, negatif positif dia akan jadi negatif kan, so negatif Y tolak Y. Jadi tak kosong? Tak jadi. Dia akan jadi negatif 2. Ingat, kalau awak nak potong, maksudnya awak nak hilangkan, nak jadikan dia kosong. So, jadi awak kena test lah dekat situ. Mana yang akan jadikan dia kosong. So, jadi adakah semua orang jelas setakat ni? Okay. Guys, saya selalu live dengan darjah 5, darjah 6 kan. Sekarang ni 10 minit dah bagi saya 10K tau. Adakah format ni tak power macam darjah 5, darjah 6? So boleh tak guys? 10 minit 10K lah. Setiap 10 minit 10K. Baru semangat sikit kita nak. Mana tahu kalau dia capai 200K hari ni kita sambung sampai pukul 10. I don't know. Okay. Alright, so now kita dah potong Y tau. Sikit setakat ni semua orang jelas? Jelas saya kita dah potong Y tau. Okay, kalau dah potong Y sekarang nak buat apa? Kalau awak masuk kelas saya memang saya akan banyak tanya awak soalan. Saya tak akan suap je awak. Okay, awak kena get ready lah. Okay, jelas. Okay, sekarang ni dah potong Y. Sekarang nak buat apa? Selesaikan apa? Cari X. Yes, nampak tak ni? Ini ada lagi. Ini ada lagi. Mana settle lagi? So, jadi kat depan tu awak dah letak tambah kan? So, dia akan jadi 1X. Tambahkan dengan, semak lah benda ni je bagi dia. Macam ni. Okay, alright. So, jadi 1X tambahkan dengan berapa? 3X. Sama dengan 1 tambah 11. So, jadi 12. Boleh? Okay? Saya letak macam ni lah. 1 tambah 11. Okay? Alright. So, now. 1 tambah 3 jadi 4X. You guys ingat kalau huruf dia sama boleh tambah tolak macam biasa je. Okay? Jangan kalut sangat. So, sama dengan 1 tambah 11 sama dengan 12. Okay? Alright. Done. Okay, sekarang ni. Saya nak tanya X sama dengan berapa? X sama dengan berapa guys? X sama dengan berapa? Okay, ada orang kan, dia semua benda dia nak guna calculator tau. Okay, saya tunjukkan kat awak 4X ni ibarat dia macam 4 darab berapa sama dengan 12. You hafal sifir tak? 4 darab berapa dapat 12? Yes, dulu kita guna kotak. Sekarang kita guna X lah, P lah, M lah. So, dia baru macam 4 darab berapa sama dengan 12. So, tak payahlah semua benda awak nak tekan calculator. Tak payah. Awak boleh congat je. Awak kena train muscle awak. Kena train awak punya otak untuk fikir laju. So, dekat sini X adalah sama dengan 3. Ya, betul. 12 bagi 4. Betul. Okay, kalau awak tak boleh nak congak, tengok kalau contohlah awak tak boleh nak congak kan, dia jadi macam ni. 4X tu kalau ada huruf, ada nombor, ada huruf, maksudnya darab. Okay. So, kalau kita nak cari X, kita kena tinggalkan X tu sorang-sorang. Macam ni, X sorang-sorang. So, nombor ni, 4 ni kena bawa pergi sebelah. So, kalau dekat belah kiri tu dia darab, kalau awak campak ke pagar sebelah,
dia akan jadi bahagilah. So that's why 12 bagi 3. So sama dengan 4. Okay. Ada orang tanya ni untuk sekolah rendah ke menengah. Hari ni kita buat sekolah menengah. Kita buat tingkatan 1 sampai 5 punya. Hari ni saya fokuskan kita mahirkan basic persamaan serentak. So kita akan guna sampai sampai kita degree sebenarnya. Okay. Alright. Aduh, asal dah hari dah 10k. Thank you so much guys. 20k pula. Gitu kita request. Okay. Alright. So now kita dah settle untuk X. Kita dapat dah X sama dengan 4. Sekarang saya nak tanya everyone, dah settle ke? Dah 12 bagi 3. I'm so sorry. Ni korang lah ni buat saya distracted. Okay, jawapan dia adalah 3. Okay. Dah betulkan dah. Sorry. Kita dah betulkan. Betul dah. Okay, saya nak tanya semua orang. Dah settle ke belum? Okay. Dah settle ke belum? Okay. Korang lah ni buat saya pening. Minum air kopi je Okay. Assalamualaikum teacher ada buat kelas tuition ke? Ada. Saya sebenarnya mengajar dekat MC Plus untuk darjah 5, darjah 6 untuk maths dengan science. Okay. But at the same time saya ada kelas small grouping saya juga daripada darjah 4 sampai tingkatan 1. Okay. Alright. So jadi siapa belum follow, hi, nama saya Jafara. Boleh tekan follow button kalau awak nak tengok. Kalau awak tak nak terlepas any live lah. Okay. Alright. So now apa tak settle lagi? Yes, awak baru cari X. Okay, awak baru jumpa X awak. Kejap, wait a minute. Awak baru dapat X. Baru jumpa X awak. Pelik pula bunyi ni kan. Okay, awak baru dapat X. Sekarang ni awak, kan soalan kata selesai kan. Awak ada X, ada Y. So carilah Y pula. Senang tak nak cari Y sekarang guys? Senang tak nak cari Y? Ya, Y belum lagi. Okay, Y belum lagi. Kita dah jumpa X, kita nak tahu Y sekarang. Okay, senang. Yes, okay, dengar sini betul-betul Kalau awak dah jumpa X sama dengan berapa, kerja awak dah senang dah. Okay, kenapa 12/4, 12 bahagi 4? Okay, belah kiri tu kan darab, bawa pergi belah kanan jadi bahagilah. Per tu bahagi. Okay, faham Okay, sekarang ni, kalau dah dapat satu huruf, tak kisahlah huruf P, Q, awak dah dapat Q, huruf M, N, awak dah dapat N. Okay, step kedua tu, nak cari huruf kedua tu dah jadi senang sebabnya awak boleh guna mana-mana persamaan pun untuk cari Y. So bagi tahu saya, awak nak guna persamaan yang keberapa, yang mana? Awak nak guna persamaan yang pertama ni ke nak guna persamaan yang kedua? Beritahu saya. Okay, nak guna persamaan pertama ke kedua? Okay, mana datang tolak pula ni? Okay, nak guna pertama. Yes, sebenarnya better awak tengok antara dua persamaan tu mana satu yang paling simple. Mana satu yang paling simple. So, paling simple kat sini adalah X tolak Y sama dengan 1 lah kan? Betul tak? Okay, untuk siapa yang tak join tadi kan, sian awak. Saya patut letak original question kat atas kan? So, kita tengok kat sini. Persamaan pertama X tolak Y sama dengan 1. Tadi kan awak dah tahu dah X adalah sama dengan 3 kan? Betul tak? Okay, so kalau dah tahu X sama dengan 3, masukkan 3 tu dekat mana-mana yang ada X. So, saya akan masukkan dekat sini dalam ni. Okay, saya akan masukkan dalam ni. So, sekarang ni dia akan jadi 3 tolak Y sama dengan 1. Boleh congak tak guys? 3 tolak apa sama dengan 1? Tak payahlah semua benda nak guna kalkulator. 3 tolak berapa sama dengan 1? Ya, 3 tolak berapa sama dengan 1 guys? 3 tolakkan dengan 2. So Y lah sama dengan 2 lah. Dan settle. Tada! Tak payah guna kalkulator. Okay, simple tak? Simple tak? Simple je. Congak je, betul Aizat? Congak je. Okay. Oh guys, thank you so much. Like saya dah 20k. Terbaik lah korang. Guys, saya kan hari cuti sekolah tu saya buat live banyak tau. Banyak juga lah, 5 jam saya buat live. Maksudnya 1 jam kan. Setiap 1 jam tu dapat paling max pun 280k tau. Like, boleh tak saya nak dapatkan 300k? Boleh tak saya dapatkan 300k hari ni, malam ni? Boleh tak? Agak-agak? Boleh lah, okay. Bestnya teacher ajar sampai kalau nak belajar tinggal 1 balik. Ni boleh ni akan guna sampai form 5 tau. Kalau awak rasa awak tak okay, jom. Okay, sama-sama. Okay, tapi ada tak siapa-siapa nak tahu macam mana jalan kerja dia sebenarnya? Form 2 boleh ke? Asal tak boleh? Boleh, sebab benda ni akan guna sampai form 5. Okay? Alright, nak tanya, ada tak siapa-siapa nak jalan kerja dia? Nak? You guys nak? Nak ke? Nak? Saya nak. Okay, boleh. Awak request, saya bagi. Sebab usually kalau saya request, awak bagi.
Contohnya saya request nak 300k like. Awak bagi. So jadi saya kena bagi. Tapi teacher saya mark kepada murid form 1 yang tak suka maths. Boleh. Puan boleh belajar sekali. Okay. Lepas nanti apa yang Puan dapat hari ni Puan boleh share dekat anak lah. Okay. Alright. Saya dah form 5 tapi tak form apa-apa. It's okay Saturn. Saturn. Bunyi macam pelik pula bunyi. Saturn. Okay. It's never too late untuk belajar benda baru. It's never too late untuk catch up. Okay. Alright. Okay. Kalau siapa nak jalan kerja kan. Teacher macam ni boleh dapat what? Kalau nak jalan kerja dia boleh tak? Boleh. Why not? Okay. Cerita dia macam ni. Every time awak nak cari X ke P ke Q ke M ke segala huruf daripada A sampai Z, awak kena make sure yang awak tinggalkan huruf tu sorang-sorang. Tak kisahlah belah kiri ke belah kanan ke, tak kisah. Okay, sekarang ni saya nak tinggalkan Y sorang-sorang. So apa saya buat adalah saya akan bawa 3 ni bawa pergi sebelah. Okay, saya besarkan sikit lah untuk awak Saya besarkan sikit untuk awak. Kita besarkan sikit. Bagi awak nampak. Okay. So sekarang ni saya nak tinggal. Ingat goal kita. Kita nak tinggalkan Y sorang-sorang tau. So saya akan bawa 3 ni bawa pergi sebelah. Okay. So dia akan tinggal negative Y. Sama dengan 1. 3 tu kalau bawa pergi sebelah dia akan jadi positif ke jadi negatif guys? Jadi positif ke jadi negatif? Tolong saya. Dia akan jadi positif ke jadi negatif? Negatif. Okay, sebab sebelah kiri dia positif. Nampak ni pagar ni, saya panggil dia pagar tau. Bawa pergi pagar sebelah, dia akan terbalik. Kalau dia darab jadi bahagi, bahagi jadi darab, tambah jadi tolak, tolak jadi tambah. Okay, simple. So jadi negatif, jadi tolak 3. Okay, so now negative Y adalah sama dengan negatif 2. Okay, ada RM1, hutang RM3. So sekarang ada hutang RM2, tak cukup RM2. Okay, so sekarang ni, kalau sebelah, dah settle belum? Belum. Kita nak Y je tau. Kita tak nak negatif Y. Kita nak Y je. Okay. So sekarang ni kalau sebelah kiri ni ada negatif. Nak hilangkan negatif tu kan. Apa-apa kat belah kanan tu akan terbalik. Simbol dia. Okay. Kalau sebelah kanan kita tu negatif dia akan jadi positif. Kalau belah kanan tu negatif dia akan jadi positif. Saya macam ulang benda sama je. Faham lah jadi terbalik. So sini akan jadi positif 2. Itu je. Okay. Alright. Pindah-pindah dia. Betul. Dan so kita dah siap soalan persamaan serentak yang pertama yang easy punya. Okay. So far semua orang boleh follow saya tak ni? Wuyo, dah 30k. Guys. 100k. Silakan. Okay, make sure macam bagi arahan pula. Terbaik, senang pula ni. Memang senang. Okay, senang tu bila kita bertenang. Okay, kita elak-elak. Benda tu semuanya simpan je. Okay. Tunjuk dalam kira yang kedua. Kedua, yang mana? Which one? Okay, settle Okay, so now 100k belanja kita orang formula. Ya Allah. Belanja formula apa? Alamak. Okay, so sekarang ni bab berapa form 1? Tak ingat. Ni adalah daripada bab 6 persamaan serentak yang kita akan guna sampai kita form 5. Okay. So if you ada masalah kat sini, stay with me. Okay. Jom kita chill. Jom kita cuba kita usaha untuk fahamkan. Okay. Kalau awak rasa awak belajar tak okay, maksudnya awak tak faham, awak boleh try masuk sini. Masuk ke live ni. Kalau tak okay live ni, pergilah usaha cari tempat lain pula. Ada tak yang sesuai dengan awak? Okay, boleh Okay, so now saya nak pergi kepada contoh yang kedua. Boleh tak guys? Okay, dah habis degree pun nak recap math sekolah je. Boleh je, tak masalah. Okay, saya nak tanya, nak tak contoh yang kedua? Boleh? Macam tak nak je. Boleh dia macam, boleh lah kalau nak. Macam dia macam, boleh lah. Nak ke tak nak? Kalau nak, tulislah nak. Amin, Puan Cahaya. Guys, kalau saya buat live kan, selalu saya fikir satu benda kan. Saya selalu harap if ada kebaikan daripada live saya ni, semuanya pergi kat mak ayah saya je. Saya tak apa. Yes, saya suka TJ awak punya semangat tu, okay? So saya nak bagi awak satu soalan, okay? Kita bagi satu soalan yang lebih kurang macam tadi. Tak naklah, saya nak bagi satu contoh yang berbeza. Saya nak bagi satu contoh berbeza yang nombor dia sekejap saya nak bagi apa Sekejap, saya fikir sekejap. Saya nak bagi nombor macam mana kat awak? Bagi saya fikir sekejap. Saya nak bagi nombor macam ni lah. Saya nak bagi dekat awak besar sikit 2 Masya Allah. Okay, 2 besar sangat pula. Okay, 2x tambahkan dengan 3y sama dengan 9. Okay, 3x tambahkan dengan 4y sama dengan 13. Ni soalan kita. Saya dah SPM. Tahniah. Okay, Cikgu Anan, hai. Okay, alright, saya nak tanya awak. Okay, kita ada persamaan yang pertama, kita ada persamaan yang kedua. So, apa kita nak buat sekarang adalah kita nak
soalan akan cakap kat awak macam ni tau. Dia akan beritahu kat awak, selesaikan. Or in English dia akan cakap solve. Okay, dia kata solve. Tolong solvekan untuk saya please. Okay. So sekarang ni, saya nak tanya awak. Tadi kan, sebenarnya apa beza soalan ni dengan soalan tadi Soalan tadi macam mana Okay, soalan tadi previously saya bagi awak soalan macam ni. X tolak Y sama dengan 1. 3X tambahkan dengan Y sama dengan 11. Okay, saya nak you guys buka mata besar-besar. Bagi tahu saya apa beza antara soalan A ni dengan soalan A ni dengan soalan B. Apa beza dia guys? Apakah bezanya? Okay, cuba beritahu saya apa beza dia. Apa yang awak nampak? Saya tengah nak bagi awak tips ni. Sebab selalu kan orang macam serabut nak start macam mana. Sebab dia tak pandai tengok pattern. Jawapan of course tak sama. Okay, dia macam ni. First, cuba awak tengok kat sini Kita ada X dengan Y. Saya guna huruf X dengan Y je tau. Cuba awak tengok. Ini kan X dia tak sama. Nilai dia 1, 2, 1, 3. Ini X dia tak sama. 1, 3, 1, 4. Soalan yang kita buat tadi, ni 1, ni 3, ni 1, ni 1. Betul tak? Kan? Sebenarnya beza di antara dua ni adalah untuk soalan B tu senang. Bukan senang, maksudnya dia straightforward sebab ada salah satu huruf tu yang nombor dia sama. Tak kisahlah 1 ke 3 ke 4 ke, nombor dia sama. Tapi yang ni, cuba tengok, ada tak yang sama? X 1, 2, 1, 3. Y tu 1, 3, 1, 4. Tak sama. So awak nak hapuskan, awak tak boleh nak hapuskan. Nombor dia tak sama untuk X dengan Y. Awak jelas tak apa yang kita tengah bincangkan sekarang? So jelas ke guys? Kalau jelas boleh tak saya dapatkan J kat chat? Jelas? Jelas ke? Nak guna penggantian tak payah. Nak guna penghapusan pun boleh. Saya tak suka sangat penggantian. Sebenarnya saya boleh, of course saya boleh buat penggantian, tapi student saya selalu tak suka, selalu rasa macam susah kalau penggantian. So saya kata macam hapus je lah. Okay? Hapus, tapi dua-dua boleh guna. Okay? So cerita dia macam ni. Kalau X, Y dia dua-dua nombor tak sama tu kan, maksudnya kita kena samakan. So sekarang ni bagi tahu saya, awak nak pilih X ke awak nak pilih Y? Jom kita buat sama-sama. Cepat-cepat bagi saya, awak nak X ke awak nak Y? Awak nak X ataupun awak nak Y? Sekarang ni awak tak nampak mana lagi senang. Awak tak nampak mana lagi senang sebab ni X tak sama, Y pun tak sama. Mana awak boleh tahu mana lagi senang, betul tak? So awak nak X ke awak nak Y? Awak nak X, boleh. Okay, so kita pilih X So dekat sini saya kata saya pilih hapuskan. Okay, hapuskan X. Jom. Okay, mari kita tengok dekat sini macam mana nak hapuskan. Tadi kan teacher kata nombor dia tak sama. So kita samakan lah. Okay, 2 dengan 3. Boleh jadi nombor apa? Maksudnya sifar 2, sifar 3. Apa nombor yang sama? Sifar 2, sifar 3. Apa nombor yang sama? Dalam sifar 2 ada, dalam sifar 3 ada. Orang suka guna perkataan gandaan. Saya nak guna perkataan sifar je. 2, 3, sifar... Nombor apa yang sama dalam sifar 2 dengan 3? Yeza, 6. So maksudnya, okay, awak tentukan goal awak. Okay, saya nak jadikan X tu dua-dua nombor dia 6. So that saya boleh hapuskan dia. Okay, so now, 2 nak jadi 6, darab berapa? Darab 3, betul. So dekat sini semua saya darabkan dengan 3. Semua saya darabkan dengan 3. Jangan ambil X, jangan X tu jawab darab. Awak kena darabkan dengan semua. Yes, semua kena darabkan. Okay, bawah ni nak darabkan dengan berapa? Nak darabkan dengan berapa untuk jadi 6? Darabkan dengan... darabkan dengan berapa guys? Darabkan dengan 2. Pandailah everyone ni. Saya punya like dah 53k. So maksudnya harapan saya untuk dapat 300k like sebelum pukul 9:30 maybe akan terlaksana. Maybe akan tercapai. Okay, jom kita darabkan kat sini. Let's go. 2 darab 3, 6. So 6x. Okay. Apa hal pula Siri ni? Alah, Siri ni. Okay. Okay, 6. Okay, 2 darab 3, 6x. Tambahkan dengan 3 darab 3, 9y. Okay, sama dengan 9 darab 3 sama dengan 27.
Okay, next. 3 darabkan dengan 2 jadi 6x. Okay, 4 darab 2 jadi positif 8y. 13 darab 2 sama dengan berapa? Tolong tak, saya susah lah nombor ni. 13 darab 2 sama dengan berapa? Tolong saya kirakan guys. 13 darab 2 sama dengan 26. Pandai lah korang ni. Korang lagi pandai daripada saya lah. Power lah awak ni. Okay. Okay, dah. Alright, done. Okay, so sekarang ni. Nombor dia dah sama lah. Ni dah 6, dia dah 6. So, dah boleh hapus ke belum? Dah boleh hapus ke belum? Thank you so much lah bagi saya aiskrim. Hari ni goal saya satu lagi, kalau tengok kat atas tu saya nak aiskrim. Okay, dah. Alright. So, jadi dah sama, dah boleh hapus. So, sekarang ni saya nak tanya semua orang. Nak letak tambah ke nak letak tolak dekat depan? You nak letak tambah ke nak letak tolak dekat depan? Nak letak tambah ke nak letak tolak? Tolong saya. Oi. Thank you Faiz Iqmal. Thank you Maggie Tom Yum. Thank you Daus. Thank you Shushu. Oh my god. Faiz Iqmal, you the best. Yes. Saya ulang lagi sekali guys. Siapa-siapa yang tertinggal tadi. Kita kalau nak hapuskan, maksudnya kita nak jadikan dia kosong. So kalau 6x dengan 6x, takkanlah kita nak letak tambah pula kat sini. Nanti dia jadi 12x. Betul tak? Kan? Faiz Iqmal mendunia. Okay, mendonia. Okay. So, of course kat sini kita letak tolak. So, 6 tolak 6 jadilah kosong. So, jadi dia dah eliminated. Done. So, jadi kita buang kat sini. Kita potong dia. Settle masalah. Okay. Alright. Sorry teacher, lupa jangan kira. It's okay. It's fine. Okay. Goal life saya dah achieve. Thank you so much Faiz Iqmal, Maggie Tom Yum, Daus. Love. Okay. Alright. So now. Dah settle belum? Belum lagi. Teruskan perjalanan kita. So 9Y. Okay, ambil balik. By the way. Saya nak ingatkan awak Depan tu. Ingat. Depan tu kalau ada simbol. Ambil sekali. Jangan tinggalkan. Kang ada pula negatif kat depan, awak tak ambil. So sekarang ni kita akan ambil dia positif 9Y. Tolakkan dengan. Okay. Positif 8Y. Sama dengan 27 tolak 26. Gitu. Boleh. Okay. Alright. So now, 9. Negatif positif akan jadi negatif kan. So dia akan jadi 9 tolak 8. Okay. Sama dengan 1Y. Sama dengan 27 tolak 26 sama dengan 1. Kalau depan tu 1, tak payahlah tulis. So jawapan ni Y sama dengan 1. There you go. Settle dah soalan kita. Okay. Alright. Dah settle dah. Dah settle lah kan. Dah boleh balik ni kan. Dah boleh. Otak saya cramp. Ya Allah, otak cramp pula. Simple je ni. Simple je. Chill lu. Okay. Alright. Dah settle ke? Belum. Kenapa belum? Rabbit. Kenapa belum rabbit? Kenapa belum? Beritahu saya kenapa belum. X pula. Betul. Y dah buat. Dah cari X lah. Okay. Kalau soalan tu kata selesaikan. Maksudnya kalau ada huruf X, ada huruf Y, dua-dua kena cari. Betul. Pandai semua orang. Okay, awak. Saya ajar sekejap dah boleh dapat dah. Korang memang power. Bestnya belajar maths. Thank you Faiz. Okay. Maths memang best sebenarnya. Okay. Cuma kena sabar sikit. Okay. So sekarang ni awak nak pilih. Kita sebenarnya kan ada 4 equation tau. Sebab 3 pula. Ada 4 equation tau. Kita ada equation pertama, kedua, ketiga, keempat. Awak nak guna equation yang mana? Beritahu saya. Guys, tak payahlah. Janganlah ambil yang nombor 3, nombor 4. Nombor dia besar-besar. Yang ke 1. Siapa cikgu BM awak? Okay, yang pertama lah Kita ambil yang pertama lah, yang paling simple. Sebenarnya awak ambil pertama ke, kedua ke, ketiga ke, keempat. Sebenarnya mana-mana boleh. Mana-mana akan dapat. Okay. Alright. So now saya nak guna persamaan yang pertama. So saya letak kat sini 2x. Tambahkan dengan 3y. Sama dengan 9. Ambil original punya. Okay. So tadi kan saya dapat tahu yang y saya adalah sama dengan 1. Betul tak? So, bila Y saya sama dengan 1, saya akan masukkan dalam mana-mana yang ada Y. Okay, kita masukkan dekat mana-mana yang ada Y. So, sekarang ni, jom. Kita masukkan dekat tempat yang ada Y. So, 2X tambahkan dengan 3 darab 1 sama dengan 9. Okay, boleh? Okay, so 2X tambahkan dengan 3. Oh, kenapa wayar mic saya ni? Geramlah saya. Okay, sekejap. Sabar. Okay, sekejap. So, jadi tambahkan dengan 3 sama dengan 9. Yang ni tak boleh nak congak lah. Yang ni kita kena pindah-pindah. Okay? Alright. So, mula-mula ingat. Kita nak cari X sama dengan berapa. Betul tak?
So jadi sekarang ni apa kita kena buat adalah kita kena pindah. So positif 3 bawa pergi sebelah, dia akan jadi 9 tolak 3. Okay, sama dengan 2x. Okay, so 2x adalah sama dengan 6. Ini boleh congak tak guys? 2 darab x sama dengan 6. X sama dengan berapa? 2 darab berapa sama dengan 6? 2 darab berapa sama dengan 6? 2 bagi 6 bukan. Dia 6 bagi 2. Yes, okay. Sebenarnya kalau boleh congak, tak payahlah guna calculator. Dia ibarat macam 2 darab berapa sama dengan 6. Congak je. So jadi x adalah sama dengan 3. Kalau awak nak buat bahagi pun boleh juga. Ada orang kan dia suka buat step by step. Boleh je. So kalau nak tinggalkan x, okay. So jadi 2 ni bawa pergi sebelah, dia akan jadi 6 bahagi 3. Ada orang belajar macam ni. Ada orang dia belajar macam ni pula. Tengok So sini kita hilangkan bahagi 2, sini kita bahagi 2. So dapat apa? X sama dengan 3. So cara mana-mana pun betul juga guys. Mana-mana pun boleh, tak ada masalah. Ikut pemahaman awak. Okay? Boleh? Okay, saya just macam ni. Saya tahu awak semua ni pandai-pandai je, tapi awak macam mana? Awak terikat sangat dengan kalkulator sampai awak tak nak fikir. Okay, awak tak nak fikir. Fikirlah. Kalau benda boleh congak, kita congak. Okay, boleh? Wow, saya punya like nak 100k dah. Boy lah korang. 30 minit 100k, lagi 30 minit 100k, so 200k. Kalau performance korang kalau performance korang okay, maybe kita sambung saya ke 10. Who knows? Okay, saya tak ada calculator. Wow. Okay, so sekarang ni guys, macam mana? Okay tak? Susah ke senang sebenarnya soalan ni? Susah ke senang? Lebih confident tak sekarang? Teacher lagi-lagi mak paling garang kata dia nak lagi. Kalau mak paling garang dah cakap nak lagi, saya tak boleh lawan guys. Okay, mak saya garang. Okay, mak saya garang pula. Mak tu garang. Senang sebab teacher. Yang gunting. You so sweet. Okay. Alright. Boleh jadi gila. Mikir. Alamak. Janganlah gila. Okay. Susah. Lagi senang penghapusan. Betul? Sebenarnya dua-dua cara pun okay. Tapi taklah. Saya lagi. Macam mana? Sepanjang pengalaman saya mengajar, student lagi okay penghapusan. Tapi kan saya nak beritahu kat awak, dua-dua cara awak kena pandai buat tau. Okay, sebab apa? Sebab cuba kalau dia kata disuruh awak guna cara penggantian, masak awak kat situ. Sebab awak dapat betul pun awak takkan dapat markah sebab dia nak minta penggantian tapi awak bagi penghapusan. Okay, kenapa kat MC Plus teacher bisa pakai spek, kat live tak pakai? Ain tak lain. Saya tak tahulah. Saya tahu saya lagi bila mengajar dekat MC Plus, mengajar online, saya lagi suka pakai spek. Sekarang I don't know. Okay. Alright, teacher nanti boleh tak sampel soalan topik malam ni untuk revision? Inilah contoh-contoh soalan dia. Dekat bahagian C dia akan keluar benda macam ni je. Dia boleh keluar kebat, dia boleh keluar soalan direct. Okay, kalau kebat tu maksudnya awak kena buat dia punya, kena baca soalan, kena buat persamaan sendiri. Okay, so I tak nak bagi you terus kebat. Nanti you rasa apa? You rasa stress. So kita buat yang senang-senang dulu. Okay, alright. Korang nak lagi tak soalan? Nak lagi? Nak lagi tak soalan? Cikgu Maths darjah 5 dan form 2. Darjah 5 dan form 2. Saya selalu buat live darjah 5, darjah 6. Hari ni saya buat form 1. Sebab kesian form 1 selalu minta, saya bagilah kan. Okay, nak lagi ke? Nak lagi? Jom kita buat satu lagi soalan. Okay, dia macam ni. Apa soalan saya nak bagi dekat awak Saya fikir jap. Okay. Apa saya nak bagi? Saya bagi simple lah. Yang bagi simple jap. Saya fikir jap. Saya bagi dekat awak X tolakkan dengan Y sama dengan 2. 3X tambahkan dengan Y sama dengan 14. Gitu. So soalan akan cakap apa tahu? Soalan akan kata selesaikan. Or dia akan kata solve. Okay, solve. So kalau dia suruh kata selesaikan, maksudnya apa? Maksudnya you kena cari X, kena cari Y. Kalau dia bagi PQ, kena cari PQ. Saya mak umur 39 tahun terstart kat sini. Comelnya. Hai mak, hai ayah yang join. Sekejap saya nak betulkan saya punya mic ni. Dia
Annoying. Dia siapa nak sponsor saya mic wireless. Okay, sekejap Apa ni? Guys, kalau saya punya mic jauh macam ni, suara saya jelas tak guys? Okay, jelas tak? Hai Mika. Mika ni macam kenal lah. Hai Mika, love. Mika, bagi saya 200k like Mika. Okay. Jangan lupa Mika, awak berhutang budi dengan saya. Okay, cikgu, kalau siapa yang tak pernah ada ex macam mana? Okay, jom kita pergi pada soalan yang seterusnya. Suara jelas dan terang. Thank you so much Anis. Okay guys, beritahu saya guys. Kalau soalan macam ni, lagi senang buang Y ke lagi senang buang X? Lagi senang buang Y ke lagi senang buang X? Iman Syami Studio. Okay. Okay, lagi senang hapus. Okay, saya guna perkataan buang Okay, hapus lah, kita guna hapus. Lagi senang hapus X ke dengan Y? Y, betul. Okay. Kenapa? Sebab cuba tengok macam ni Okay, saya ada bagi tips kat awak tadi. Cuba tengok nombor dia. Okay, kita ada X, kita ada Y. Untuk X, nombor dia tak sama 1 dengan 3. Betul tak? Kenapa dengan tangan saya? 1 dengan 3. Kalau Y, dia 1, 1. So, kalau nombor dia sama, kita buang yang tu. Tu lagi senang. Boleh? Okay? Alright. So, now, awak kata nak buang Y kan? Saya nak tanya awak, step seterusnya adalah kita tentukan nak letak tambah ke nak letak tolak kat depan. So, guys, beritahu saya. Kalau kita nak hapuskan Y, maksudnya kita nak jadikan Y tu kosong. Kita nak potong dia, kita nak cancel out dia. So, nak jadikan dia kosong, kita nak letak tambah ke nak letak tolak? Ada orang kata tambah, ada orang kata tolak. Jom kita cuba satu-satu nak. Kita cuba satu-satu nak. Okay, kalau awak kata letak tolak Okay, saya nak semua orang fokus dekat Y. Fokus kat Y je, kita nak buang Y. Okay, so jadi saya letak dekat tepi ni. Negatif Y. Okay, negatif 1Y. Tolakkan dengan positif Y. Jadi kosong tak guys? Jadi kosong tak kat situ? So, negatif 1... Negatif positif jadi negatif 1. Okay, sama dengan kosong tak? Tidak. Jadi? Negatif 1 tolak 1 masuk kalkulator jap, jadi kosong tak? Tak jadi. So, kalau tak jadi kosong, maksudnya salah lah. Kita tak letak tolak lah dekat depan. Maksudnya dekat sini kita kena letak tambah. So, jom saya tunjukkan jadi tak kosong. Okay, kita saling balik Negatif Y tambahkan dengan positif Y. Okay, depan ni ada 1 tau sebenarnya. Okay, so dia akan jadi negatif 1, positif jadi positif 1. So, jadi kosong tak? Jadi. So, maksudnya depan tu kena letak tambah. It's okay kalau salah, it's okay. It's fine. Cubalah dekat tepi tu. So, jadi kalau dah salah tu, cuba baru, pasal akan lebih faham. Okay, don't worry. So, jadi kosong, kita potong dia. Saya potong dia. Okay, jom kita potong dia, jom. Saya potong kat sini, saya potong kat sini, boleh? Dah. Okay. Alright. So now, jom kita settlekan. Okay. Sekarang ni, dah settle kan? Okay, Y dah hapus. Janganlah lupa ada X lagi tu, ada nombor lagi tu. So, jom kita buat tengok kat sini. So, dia akan jadi 1X tambahkan dengan 3X sama dengan 2 tambah 14. Okay, baca macam ni Kok-kok lah ada siapa tak faham kan? 1 tambah 3, 2 tambah 14. Susun je. Okay? Boleh? Alright. Okay. Kalau time exam jalan kerja buat potong-potong macam tu je boleh ke? Boleh. Tak ada masalah. Okay? Boleh, tak ada masalah. Okay? Alright. So, jom kita settlekan. Okay. You guys masih boleh follow saya ke sekarang ni? Kalau masih boleh follow saya, boleh tak saya dapatkan? Boleh. Awak masih ada dengan saya ke? Saya nampak ada orang distracted dalam kelas ni. Okay, rotan saya, mana rotan saya? Masih boleh follow saya ke tak? Masih boleh follow saya? Okay, jom. 1 tambah 3, 4. 4X. 2 tambah 14, 16. X sama dengan berapa? Come on guys. X adalah sama dengan 4. Betul. Senang cerita macam ni lah. 4 darabkan dengan berapa? X tu nombor kita tak tahu tau. 4 darabkan dengan berapa dapat 16. Janganlah semua benda nak teka kalkulator. X sama dengan 4 lah, betul tak? Kan? X adalah sama dengan 4. Okay, boleh. Bahagi betul M. Nak pindah boleh, nak congak je pun boleh. Nak pindah boleh, nak congak pun boleh. Okay, faham Okay, alright, done. So, the X adalah sama dengan 4. So, boleh tak awak carikan Y untuk saya?
Okay, boleh awak carikan Y untuk saya. Kita ada persamaan pertama, persamaan kedua. Okay. Okay, so kenapa saya belajar dulu susah sangat maths cikgu? Itulah awak tidur kot dalam kelas. Okay, guys. Okay, saya faham tadi masa exam banyak kali cuai. Ya, faham. Hati-hatilah. Okay. Nanti teacher bagi nota ni ke? Awak nak ke nota ni? Orang selalu minta nota saya kan? Okay. Saya tengah fikir apa cara yang paling sesuai untuk letak nota ni dekat saya punya page. Okay. Buat equation yang kedua tu boleh? Awak nak guna equation yang kedua? Awak nak guna equation yang pertama ke kedua? Sorry, saya distracted. Okay, sekarang ni kita dah cari X. Sekarang ni kita nak cari Y pula. Sebab bila dia kata selesaikan, dia nak dua-dua huruf punya. Okay. So, kalau awak nak guna persamaan yang pertama pun boleh, nak guna persamaan yang kedua pun boleh. Okay. Betul. Betul Farha. Kena cari dua-dua huruf punya nilai. So, saya akan guna persamaan yang pertama sebab tu paling simple. X tolak Y adalah sama dengan 2. So, bila X saya sama dengan 4, Y saya sama dengan berapa? Silakan. Saya takut nak dekat SPM. Faham takut tu bagus tau. Maksudnya awak masih kisah. Ada orang tak rasa takut, tak rasa apa sebab dia dah tak kisah. Dia macam apa je lah. Tapi takut tu kena berserta dengan usaha lah. Janganlah takut je. Buatlah something. Okay? Boleh Okay. So guys, Y sama dengan berapa? Hai Miss Mariam. Miss Mariam dah sihat belum? Okay, kita ada Miss Mariam dalam ni. Miss Mariam yang cantik. Okay guys, X sama dengan 4. So masukkan dekat sini Masukkan dekat dalam ni. Masukkan dalam ni. So dia akan jadi apa? Dia akan jadi 4. Allahuakbar. 4 tolakkan dengan Y sama dengan 2. Y tu sama dengan berapa? Boleh congak tak? 4 tolak berapa? Y tu maksudnya kotak kosong lah. Time awak belajar sekolah rendah dulu kan, kotak kosong. 4 tolak berapa sama dengan 2? Boleh congak tak? Boleh. So, Y adalah sama dengan 2. Done. Okay. Kalau dia simple macam ni, congak je lah. Okay, congak je. Okay. Tapi ada tak dalam ni yang nak saya tunjuk jalan kerja dia? Bestnya zaman sekarang cikgu ajar online macam ni. Oh, love. Okay. Cikgu saya dah lupa semuanya sebab tu sebenarnya dulu cikgu suruh Okay, nak ke? Okay, saya tunjukkan kat awak. Okay, kot lah awak. Saya perasan kan something pasal budak sekolah ni. Dia risau sangat. Dia macam kalau tak letak jalan kerja tak apa ke? Tak apa ke, congak je. Takut hilang markah. Faham? Awak takut hilang markah. Sebenarnya saya nak awak confirmkan dengan cikgu awak. Sebab waktu zaman saya dulu tak benda ni tak ada markah. Maksudnya tunjuk jalan kerja tak ada markah. Dia dapat X, dapat Y, dapat settle lah. Okay. Alright, so kalau nak jalan kerja dia macam ni, X tolak Y adalah sama dengan 2. So kalau X sama dengan 4, dia akan jadi 4 tolak Y sama dengan 2 kan? So macam tadi, goal kita adalah nak tinggalkan Y tu seorang-seorang, betul tak? So 4 tu bawa pergi sebelah, dia akan jadi negatif Y sama dengan 2. 2 tolak 4 ke 2 tambah 4? 2 tolak 4 ke 2 tambah 4 guys? 2 tolak 4, 2 tambah 4. Tolak, betul. Kalau positif bawa pergi sebelah jadi negatif. 2 tolak 4 sama dengan negatif 2. Kita nak cari Y ke kita nak cari negatif Y? Kita nak cari Y kan? Tu tak settle lagi tu. Ada negatif. So kalau nak hilangkan negatif tu, apa-apa nombor kat sebelah sini, kita terbalikkan simbol dia. Okay, kalau dia negatif, dia akan jadi positif lah. Tu je. Okay, betul? Boleh tak? Itu saja. So, settle. Y adalah sama dengan 2. Okay, alright. Okay, better tunjuk full jalan kerja sebab kita tak tahu kat mana dapat markah superior untuk students SPM. Kita tak tahu. Sebenarnya ada dia punya, ni, tak silap saya, ada dia punya skema. Okay, kita akan tahu. Awak kena cari tahu kat mana dah dapat markah. Okay, boleh? Alright. So now, dah cukup lah kot. Ada lagi 5 minit ni. Apa ni like saya 127 ni, Mika? Saya minta like, bagi saya nasi lemak, Mika. Nak screenshot soalan. Boleh? Dah, sila. Boleh tak tu? Boleh ke? Boleh ke guys?
saya bawa dia pergi sini sikit kalau nak screenshot. Okay, boleh? Okay, on the way. Nampak lah Mika ni. Gurau je. Kan? Okay, dah. Nak screenshot? Boleh. Okay, peace. Okay, hari-hari ada ke macam ni? Tak adalah hari-hari. Saya live tak tentu guys. So sebab tu that's why you guys kena follow saya. Kalau saya live, okay, awak on notification, awak kena dapat notification. Oh, Teacher Farah tengah live. So baru boleh belajar. Okay? Alright, thank you Azzy. Thank you Pisang. Thank you Nat. Okay, dah. Settle lah kan? Kita ada lagi 10 minit lah. Nak satu lagi soalan tak? Ke dah cukup dah? Ke dah cukup? Teacher nanti buat form 2 dan nak exam. No, tak nak lah buat form 2. Boring lah form 2 punya topik. Dia punya syllabus tak suka lah. Boleh pula pilih-pilih kan. Nak lagi ke? Hai, korang ni power sangat lah. Okay. Okay, jom. Oh, by the way. Tengok like saya sikit. Baru 130 tu. Saya minta berapa tadi? 300 kan? 200 lah. 200. Okay. Alright, ni algebra form 1 ke? Ini adalah form 1 bab 6 tentang persamaan serentak yang kita akan guna sampai kita form 5, sampai kita degree. So, awak nak yang mencabar sikit ke nak easy-easy lagi? Okay, soalan terakhir. Awak nak easy-easy ke awak nak mencabar sikit? Penat nak tap, Robin. Thank you so much. Bagi paling susah. Serius lah. Jangan minta. Okay, ajar maths juga. Saya ajar sains juga dekat MC Plus. Tapi sains saya ajar untuk, tahun ni saya ajar untuk darjah 5-6 saja. Dulu saya belajar. You guys rasa kan? Dulu saya belajar kos apa? You guys rasa saya belajar kos apa? Macam mana nak join MC Plus? Pergi dekat website, download apps MC Plus. You boleh pilih subjek, boleh pilih cikgu. Dekat apps je, tak perlu. Gaya ni macam engineering. Oh, macam budak engineering. Macam budak mechanical. Macam engineering. Banking, course engineering. Oh, macam engineering kan. Pakai hoodie kan, macam engineering kan. Medik, geology. Okay, saya macam tanah-tanah ke. Okay, science ke. Oh, saya dulu ambil computer science. Sebenarnya course saya belajar computer science. Saya belajar neuroscience, psikologi. Saya punya course ni di interdisciplinary sikit. Banyak sikit disiplin ilmu dia. Okay. Alright. So, jom. Kita ada lagi 10 minit. Saya nak bagi satu soalan. Awak kata nak mencabar tadi kan? Okay. Kita bagi mencabar sikit. Saya bagi kat sini negatif 2. Tapi saya tak nak bagi mencabar sangat. Nanti saya kena extend live. Nampak tak pemalas? Okay, jap. Kita bagi awak negatif 2x tolak 5y sama dengan negatif 16. Okay, and then satu lagi persamaan 3x tolakkan dengan y sama dengan 7. Saya letak 7. Okay. Alright, guys. Bagi tahu saya mana lagi senang. Nak buang x ke nak buang y? Nak buang x ke buang y, guys? Buang X ke buang Y lagi senang? Pandainya korang ni. Korang sebenarnya betul lah. Saya rasa macam betul ke form 1 yang masuk kelas saya ni? Rasa macam kok bapak orang kan tiba kan. Okay. Guys. Yes, betul. Y lagi senang nak buang sebenarnya. Tapi awak perasan tak kat sini? Nombor dia tak sama. Sini kan adalah 5. Bawah ni adalah 1. Tak sama kan? Betul tak guys? Kan? Okay, ramai orang pilih, dekat komen saya ramai yang pilih nak hapuskan Y. So, jadi jom kita plan, sekarang ni plan kita adalah kita nak hapuskan Y. Guys, nak tanyalah, kalau nak hapuskan Y, kena buat apa mula-mula? Sebelum kita nak hapuskan, kita kena buat apa dulu? Kita kena buat upper dulu. Kita kena samakan Y. Thank you, Genji. Kita kena samakan dulu. Sekarang ni kita ada 5 dengan 1. Betul tak? So, kalau kita ada nombor 5 dengan 1, nak samakan jadi nombor apa? Dalam sifir 5 dengan sifir 1, apa nombor yang sama? Yes, 5. So, maksudnya kita nak jadikan Y tu, kita punya goal adalah nak jadikan dia jadi 5. Semua jadi 5. Okay, nak tanya. Ini nak darabkan dengan apa? Jadikan 5. Ada Isnopal. 50k. 50k lagi Isnopal. Okay, Isnopal dah masuk shift. Okay.
Darabkan dengan 1. Sebenarnya adik-adik, betul. Tapi sebenarnya tak perlulah darab. Dah jadi 5 dah, nak tukar apa lagi? Betul tak? Kan? Betul tak? Kan? So sekarang ni, tak payah. Tak payah. Dah jadi 5 dah. So bawah ni nak darabkan dengan berapa untuk jadikan dia 5? Darabkan dengan 5. Pandai, meletup. Mendonia semua orang. Darabkan dengan 5, betul. So jadi yang atas tu saya salin balik. Negatif 2x tolakkan dengan 5y sama dengan negatif 16. Bawah tu 3 darab 5 sama dengan 15x. Okay, tolakkan dengan 5y sama dengan 35. Pandailah korang. Saya ajar sikit je. Saya rasa bukan sebab saya lah, sebab awak memang power. Percaya je, awak memang power. Okay, sekarang ni dah sama belum? Cuba tengok. Sini 5, sini 5. Dah boleh hapus ke belum? Dah boleh hapus pula. Siapa hapus? Dah boleh hapus ke belum? Dah boleh hapus. Sebab dah sama. Okay, sekarang ni persoalan dia. Nak letak tambah ke nak letak tolak dekat depan? Nak letak tambah ke nak letak tolak? Nak letak tambah ke nak letak tolak? Letak tambah ke? Jom kita letak tambah Kita tengok Okay, kita fokus kat yang Y Kita fokus kat Y Saya tunjuk kat sini. Negatif 5 tambahkan dengan negatif 5. Dapat tak jadi kosong? Negatif 5. Positif negatif jadi negatif 5. Jadi tak kosong? Tak jadi. Tak jadi. Tak jadi guys. Tak jadi. Dia jadi negatif 10. So awak sesilap kat situ. Okay, awak test dulu kat tepi. Jadi ke tak? So sekarang ni cuba kita letak tolak kat depan ni. Kita letak tolak Kita letak tolak kat depan. Negatif 5 tolakkan dengan negatif 5. Jadi tak kosong. So negatif 5. Negatif jadi positif 5. Jadi tak kosong. Jadi tak kosong. Jadi. So maksudnya dekat depan tu negatif. Boleh? Macam gitu. Boleh? So bila dah jadi kosong, saya akan pangkahlah dia. Ini dah settle. Ini dah settle. Okay? Alright, so jom kita teruskan perjalanan kita. Okay, ingat nombor depan ni ada negatif. Jangan lupa ambil dia. Negatif 2x. You guys, tadi kan ada orang kata dia faham buat benda ni, tapi dia selalu careless. Sebab apa? Sebab dia tertinggal negatif kat depan. Dia ambil je 2x. Padahal ada negatif kat depan tu. Okay, so negatif 2x tolakkan dengan positif 15x sama dengan negatif 16 tolak 35. Gitu. Boleh? Okay, so now, negatif 2 tolak 15 sama dengan berapa? Negatif 2 tolak 15 sama dengan berapa? Bila buat sesama jadi, bila buat sendiri tak jadi. Faham? Tapi kan dalam exam kita sorang-sorang kan? Dalam exam kita sorang-sorang. So dia akan jadi negatif 17x. Guys, 16 tolak 35 sama dengan berapa? Okay, 16 tolakkan dengan 35 sama dengan? Kenapa macam pelik jawapan dia ni? Takutlah saya. Nombor pelik. Nombor dia macam pelik sikit. Jadi berapa? Negatif 51. Yeah, negatif 51. So sekarang ni, ini kita boleh congak tak guys? Okay, ini boleh kita congak tak? Negatif 17 darabkan dengan berapa sama dengan negatif 51. Boleh congak tak? Yang ni kita tak boleh nak congak kan? Kita tak power. Okay, saya tak boleh congak. Saya tak power macam awak. So kalau nombor tu besar-besar, kita kena bahagi kalau nak cari X. So sekarang ni X adalah sama dengan negatif 51 bahagi negatif 17. So apakah jawapan dia everyone? Okay, apakah jawapan dia everyone? Mana ada? Depan dia negatif 2 lah. Okay, apakah jawapan dia? Jawapan dia adalah sama dengan 3. Okay, jawapan dia adalah sama dengan 3. Settle kat situ. Okay, boleh? Alright, so jadi guys, ada apa-apa soalan tak kat sini? Kita dah dapat X sama dengan 3. You guys ada apa-apa soalan? Nak screenshot? Belum habis lagi sebenarnya. Okay, tunggu habis dulu kita baru screenshot, okay? Okay, betul Syah suka ayam gunting. Saya rasa kenapa Syah perform macam ni sebab, saya rasa sebab diet dia. Dia banyakkan ayam gunting dalam dia punya diet. So that's why dia perform macam ni kot. Teacher ajar maths form 1 je ke? So far saya ajar sampai form 1 saja. Okay? Alright. Okay. Alright. So now, jom cari Y. Sekarang ni saya nak awak yang carikan Y untuk saya. Saya nak rehat. Saya nak minum kopi sambil tengok awak. Okay?
Hmm. Yang depan bukan 2x ke? Mana ada 2x dekat sini? Tak ada. Mana 2x? Ni negatif 2x. Bukannya x. Okay, boleh? Okay, guys, come on. Y saya sama dengan berapa? Kalau x saya sama dengan negatif 3, y saya sama dengan berapa? Come on. Maths form 1 dah macam at maths form 3 sekarang ya. CEO goal sebenarnya benda ni daripada form 1 dia bawa ke form 5. Dia memang daripada dulu. Okay, kena semangat ni, exam 3 minggu lagi. Betul. Betul, Kuzu. Username awak ni susah betul. Negatif 3 atau 3? 3. Kan ni kan, cuba tengok sekejap ni. Sebenarnya awak boleh masuk ke calculator je. Tapi kalau sini negatif, positif lah kan? Betul tak? Kan? Okay. Guys, come on. Berapa saya punya Y? Tak banyak jawapan saya dapat ni. Okay, jangan tiru kawan Y tu 2 ke teacher? Ayam gunting dah bersuara. Yang lain? Berapa? Sabar teacher, saya murid 35 tahun dah lambat sikit. Boleh, tak ada masalah. Okay, Assalamualaikum cikgu baru masuk. Alamak, kelas nak tutup. Kita nak balik dah ni. Kita nak pergi makan cendol dah ni kat luar. Awak dah baru masuk. Alah, follow. Okay guys, kalau sesiapa yang first time masuk, macam alamak terlambat masuk, awak boleh follow saya. Lepas tu nanti on notification. Kalau saya ada buat live form 1 nanti, awak takkan terlepas. Okay? Alright, macam tu je. Okay. Teacher boleh tak saya buat teacher time exam? Saya tengoklah bayaran dia macam mana. Okay, cikgu ke MC Plus kan? Betul, saya mengajar ke MC Plus. Tapi tahun ni saya tak mengajar form 1. Saya mengajar darjah 5, darjah 6 saja. Okay, alright. Kita nak buat apa sekarang? Oh ya, cari Y. Saya distracted. Awak lah ni. Okay, tiba salahkan awak pula kan. Okay, sekarang ni saya pilih equation yang pertama. So kat sini negatif 2x tolakkan dengan 5y sama dengan negatif 16. So sekarang ni dia kata, okay, bila x, mana saya punya x? Okay, bila x saya sama dengan 3, berapakah y saya? Okay, kalau dapat soalan macam ni, kalau nak cari y, masukkan x tu dekat tempat x. Masukkan dia dekat dalam ni, okay? Alright, so jom kita buat sama-sama. Dia akan jadi negatif 2 dalam kurungan 3 tolak 5y sama dengan negatif 16. Begitu. Boleh? Okay. So, negatif 2 darab 3 sama dengan berapa, gang? Negatif 2 darab 3 dapat sama dengan? Darab lah. 2x tu maksudnya 2 darab x. So, kita darab. Yes, thank you. Negatif 6 tolak 5y sama dengan negatif 16. Kita kan nak cari y kan. So, jadi apa-apa yang bukan y, kita kena bawa dia pergi sebelah. Nampak pagar ni, kita kena bawa dia pergi sebelah. So, kalau sini dia negatif, awak pindah ke sebelah, simbol dia akan bertukar. Dia akan jadi positif. Boleh? Okay, ini maths modern ke admat? Tak, ni form 1 punya. Maths biasa je. Okay, boleh? Okay guys, tolong saya tekan calculator. Tiba tergagap pula. Negatif 16 tambah 6 sama dengan apa? Let's go guys, 200k sikit lagi. Betul? Isnopal. Awak tak capai KPI, siap awak KPI awak 200k setiap live tau. Okay, dah lah masuk shift lambat ni. Isnopal ni. Okay, itu sama dengan apa? Ya, sama dengan negatif 10. Okay, so kat sini negatif 5y sama dengan negatif 10. So, y adalah sama dengan negatif 10 bahagi negatif 5 sama dengan berapa guys? Sama dengan 2. Pandai. Good job. So guys, saya nak beritahu kat awak. Ni saya lupa pula nak beritahu dekat awak. Kalau awak jawab soalan persamaan serentak ni, okay, kita sebenarnya, cikgu kita ni kan, dia tanda kertas banyak tau. So sometimes kesian mata dia orang. Okay, apa kata awak tolong mudahkan kerja cikgu awak. Awak letak dekat bawah ni. X adalah sama dengan 3. Negatif 3, Y sama dengan 2. Mudahkan kerja cikgu awak. Okay, so dia baca kat sini. Oh, ini jawapan X dengan Y dia. Boleh? Okay, gitu. So jadi tahniah everyone yang boleh buat daripada awal sampai akhir. Korang memang power. Okay, alright. Okay, Isnopal tu rasa dah menggeletar tu sebab dah menggigil tu sebab dia tak capai KPI hari ni. Okay, alright. So siapa nak screenshot boleh screenshot. Silakan.
Okay, boleh screenshot siapa nak screenshot. Okay, senangnya nak faham dengan cikgu explain. Alhamdulillah. Okay, usaha awak juga ni. Okay, kalau awak tak masuk live, cuba dengar betul-betul. Takkan jadi. Okay, so jadi tahniah untuk awak juga. Okay, kita sama-sama. Okay, alright, done. Okay dah. Terima kasih teacher dapat refresh balik ilmu student 32 tahun hadir. Mantap. Okay, baguslah you guys ni. Ada mak yang tak masuk nak ajar anak, ada kakak yang masuk tu ajar. Saya terharu tau. Kalau awak tak boleh nampak tau, tapi sebenarnya ada sedikit air mata yang mengalir kat tepi ni sebenarnya. Okay. Alright. So jadi guys, thank you so much. Okay, kita dah habis dah kelas kita. So jadi siapa yang terlambat masuk, awak boleh follow live ni. Follow TikTok saya. And insyaAllah kalau kita ada masa ni, kita buat lagi macam ni. Nak. Okay. Alright. Saya thank you teacher, saya berumur 40. Serius lah. Thank you cikgu, saya ada anak umur 2 tahun dah ready nak ajar anak daripada. Ya Robby. Scary. Saya rasa kalau saya jadi anak dia, saya dah pressured dah. Saya dah tertekan dah. Okay, memang time ni ke cikgu live? Saya selalu live dalam hari Isnin saya. Tak lah, saya tak ada masa spesifik sebenarnya. Itulah ramai yang kata, teacher buatlah jadual. Okay, so jadi saya pun rasa betul lah. Kita kena jadual lah guys. Tapi itulah masa saya ni tak tentu. Okay. Okay, teacher MC Plus buat kelas untuk pelajar MRSM time cuti. Kita ada seminar untuk cuti sekolah. Tapi bukan cuti sekolah dah habis ke? Okay, untuk siapa-siapa yang nak tahu ada tak kelas untuk student-student tingkatan ke apa kan, awak boleh follow TikTok MC Plus, Instagram MC Plus. Hari-hari kita bagi update kalau ada apa-apa untuk you guys. Free ke, berbayar ke, okay? Alright. Okay, so guys, saya nak ucapkan thank you so much kat everyone sebab mencuba. Thank you so much everyone sebab stay dengan saya sampai sekarang. Usaha untuk fahamkan, cuba buat sama-sama, okay? So guys, saya nak beritahu kat awak. Okay, kalau awak rasa awak ni, macam ni? Awak rasa macam susahnya lah nak gerak. Susahnya lah nak faham. Okay. Saya nak awak gerak je. Cari cara guys. Pergilah masuk. Carilah dekat TikTok, video ke. Masuklah live siapa-siapa yang sesuai dengan awak. Yang awak faham. Okay, awak usaha je. Cari je. Okay. Alright, dekat AMC Plus tak ada distraction. Tak ada distraction maksudnya. Okay guys, I think that's all for today. Thank you so much everyone. So boleh tak kita ada lagi, alah sempat ke 20k jadi 200k guys. Bye teacher, semoga sihat selalu. Okay, X2 dah tak ada? X ada ni? X3? Thank you Kuzu. Okay, so guys, kita jumpa lagi dalam live akan datang. Satu lagi ke? Tak nak saya nak buat kerja. Cari kerja. One more until 200k. Pandai TJ ni. Siapa TJ ni? Bagi saya alamat awak. Tiba. Okay. Thank you teacher. Semoga dimurahkan rezeki. Amin. Amin. Semoga awak punya usaha untuk menimba ilmu pun dipermudahkan. Okay. Teacher nak rest. Kita memang nak habis dah pun guys. Okay. So I think that's all for today. Thank you so much everyone yang like, yang share, yang join. Kita jumpa lagi. Okay. Bye. Jumpa lagi everyone. Assalamualaikum. Bye-bye. Take care. Thank you everyone. Love. Bye. Bye. Alah, kenapa orang kata nak last? Nak lagi ke? Ayam gunting dah bagi saya bye dah. Perlu ke kita sambung? Macam menarik pula kalau sambung. Bila tahun 6? Bila tahun 6? Itulah saya kena tanya diri saya lah. Bila nak buat azan 6 Last one lah teacher. Ayam bye seorang-seorang. Comel lah korang ni, okay? Alright, apa saya nak cakap Oh, untuk siapa-siapa yang first time kenal saya, hi, nama saya Teacher Farah. Teacher Farah ajar darjah 5, darjah 6 dekat MC Plus. Okay, dan saya ada kelas small grouping saya juga. If awak berminat nak join kelas grouping, boleh tekan link dekat bio. Tapi yang boleh tekan tu cuma mak ayah je Okay, korang jangan mandai. Saya boleh tahu kalau tu awak. Okay, alright. So, I think that's borak-borak sikit. Borak-borak pula. Okay, last lah teacher. Tahulah tak capai KPI awak sebenarnya bukan nak belajar pun. Awak nak capai KPI awak je tu. Okay, alright. Okay, teacher tunggu sampai 200k. Ya ke? Boleh ke? Agak-agak boleh ke 200k? Boleh ke? Satu lagi soalan lah. Satu lagi soalan nak? Okay, kalau 10 orang kata nak, kita buat. Okay. Nak ke tak nak? Tak nak? Nak?
Ye. Ayam gunting bukan dabai ke? Lah, ramai yang nak lagi rupanya. Okay lah, jom kita buat satu lagi. Jom. Let's go. Saya bagi yang simple lah kat awak Saya bagi dekat awak. Apa saya bagi kat awak 3x tambahkan dengan 2y sama dengan negatif 1. X tolakkan dengan 2y sama dengan negatif 3. Saya nak tanya, soalan ni saya dah bagi ke belum? Sian teacher dah ngantuk. Saya tak ngantuk tapi saya buat kerja. Saya ada kerja lah kena buat guys. Tapi okey lah, boleh lah untuk awak. Okay guys, kita dah buat ke belum soalan ni? Saya punya memory tu macam tak betul sikit. Tak boleh pakai sikit. Kita dah buat ke soalan ni? Oh, belum lagi. Belum. Okay, jom buat soalan ni, jom. Okay guys, mula-mula saya nak tanya awak. Nak hapus Y ke nak hapus X? Nak hapus Y ke nak hapus X? Hapus X ke hapus Y? Mana lagi senang? Ada orang kata Y, ada orang kata X. Dia macam ni untuk siapa-siapa yang baru masuk, cara nak tahu mana lagi senang, awak tengok huruf tu. Mana yang ada nombor yang sama? Ini kan 2, ini 2. So kalau nombor dia sama, kita hapuskan yang tu. Okay? Boleh? Yang ni nombor dia tak sama, 3, 1. So jadi, boleh je kalau nak hapuskan X. Okay, tapi kalau saya akan pilih untuk hapuskan yang nombor dia sama. So kerja saya tak adalah banyak. Okay? So now saya nak tanya semua orang, nak letak tambah ke nak letak tolak kat depan? Nak letak tambah ke nak letak tolak kat depan? Nak letak tambah ke nak letak tolak dekat depan guys? Cubalah. Buatlah. Cubalah. Tak salah pun. Okay, kita fokus kat sini. Okay. Sebelum awak pergi lebih jauh, awak tengok dulu. Tambah ke tolak? Okay, awak kata letak tambah Okay, kita letak tambah kat depan. Tambah. Okay, jom kita tengok. Awak letak tambah kat depan Okay, kalau awak letak tambah, saya letak kat sini Okay, jom kita tengok. Saya ulang lagi sekali. Kalau nak hapuskan, maksudnya kita nak jadikan dia kosong. So, saya ambil positif 2y tambah negatif 2y. Cuba tengok ni jadi kosong tak? Positif 2 tolak 2. Jadi kosong tak? Ada RM2 tolak RM2. Jadi kosong tak? Jadi kosong. So jadi betul lah apa you guys cakap. Maksudnya kena tambah kat depan. So kalau dia dah jadi kosong, saya akan cancelkan dia. So jadi kosong, boleh? Okay. So sekarang ni dah settle ke? Belum. Kita kena tengok apa yang tinggal. Sekarang ni tinggal adalah 3x tambahkan dengan x sama dengan negatif 1 tambah negatif 3. Salin je balik. Awak, saya tak buat apa-apa maths pun. Saya salin je balik. 3 campur X, negatif 1 tambah negatif 3. Okay, saya salin je balik. Salin je bulat-bulat. Okay, alright. So sekarang ni jom. 3 campur X akan jadi 4X. Okay, sama dengan negatif 1. Positif, negatif jadi negatif 3. Malas fikir, guna je kalkulator. Tapi pakai, fikirlah. Okay, alright. So sekarang ni negatif 1 tolak 3 sama dengan berapa? Awak baca, kalau tak nak guna kalkulator, awak nak train awak punya muscle, otak punya muscle, awak fikir macam ni. Negatif 1, okay, ada hutang RM1, hutang lagi RM3. Hutang awak bertambah kan, betul tak? Kan? So, hutang awak sekarang jadi berapa? Negatif 4. Hutang awak sekarang jadi RM4. Okay, boleh? So, sekarang ni dia kata 4X sama dengan negatif 4. So, kalau X adalah sama dengan berapa, gang? Tolong saya. X sama dengan berapa, guys? X sama dengan? Fuyo, dah 200k. Thank you so much everyone. Kita dah capai 200k untuk malam ni. Alhamdulillah. Okay. Impian saya adalah untuk 1 juta. Live 1 jam 1 juta. Boleh possible tak? Okay. So yes. X sama dengan negatif 4. Bahagikan dengan 4. So awak akan dapat sama dengan negatif 1. Okay. So X adalah sama dengan negatif 1. Okay. Boleh? X sama dengan negatif 1. Dan ada soalan tak dekat sini? Saya nak end live tiba-tiba naik pula kan follower tu kan. Follower pula, viewer tu kan. Okay, hi untuk siapa-siapa yang baru join. Nama saya Teacher Farah. Okay, kita dah nak habis ni. Kita hari ni fokus buat latihan untuk persamaan serentak. Kita dah buat 5 soalan dah.
Okay. Alright. So, X sama dengan negatif 1. So, boleh tak awak carikan Y untuk saya? Okay, bagi tahu saya awak nak guna persamaan pertama ke nak guna persamaan kedua? Mana-mana pun boleh sebenarnya. Okay, so saya nak guna persamaan yang pertama Jom kita tengok persamaan yang pertama. 3X tambahkan dengan 2Y sama dengan negatif 1. So, kalau X saya adalah sama dengan negatif 1, so saya kena masukkan nilai X tu dekat dalam X. Masukkan dia dekat dalam ni. Okay. So, jadi dekat sini dia akan jadi 3 dalam kurungan negatif 1 tambah 2Y sama dengan negatif 1. Macam tu. Boleh. So, buat satu-satulah. 3 darab negatif 1, negatif 3 tambah 2Y sama dengan negatif 1. Okay, Y awak sama dengan berapa guys? Okay, Y awak sama dengan berapa tu? So, sekarang ni. Tengok awak nak jadikan Y tau. Y tu sorang-sorang. So, jadi negatif 3 kat sini. Kenalah pindahkan ke sebelah. So, kalau dia dekat sini dia negatif, bawa pergi sebelah dia jadi positif. Betul, dia akan jadi positif. Okay, so dia akan jadi positif. So, dia akan jadi 2Y sama dengan negatif 1 tambah 3. Boleh? Okay. So, jadi 2Y adalah sama dengan berapa? Tolong saya kirakan. Negatif 1 tambah 3 sama dengan? Negatif 1 tambah 3 adalah sama dengan 4. Bukan. Ada hutang RM1, bayar balik RM3. Tambah tu bayar balik lah. Ada hutang RM1, bayar balik RM3. Awak terlebih bayar berapa? Awak terlebih bayar 2 kan? RM2 awak terlebih bayar. Okay. So, Y adalah sama dengan 1. Pandai everyone. Y adalah sama dengan 1. Okay. So, kita dah cari X, dah cari Y. Awak kena buat conclusion kat bawah ni. So, X kita adalah sama dengan negatif 1. Y kita adalah sama dengan 1. There you go. Ini soalan yang keberapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. Kita buat 5 soalan hari ni. Okay. So, jadi untuk guys, thank you so much tau. Okay. Sebab you guys tolong saya dapatkan 200k. Okay. Kita sebenarnya nak lebih ramai live TikTok kita ni reach lebih ramai orang. Okay. Lebih ramai yang dapat manfaat. Lebih ramai yang faham. Okay, kita tak tahu future siapa yang kita boleh ubah. So, kita tolong je. Okay. Nak screenshot boleh. Tak ada masalah. Silakan screenshot. Jap. Macam ni jap bagi saya. So, kita nak berpisah hari ni guys. Ada apa-apa nak cakap ke? Before kita berpisah. Okay. There you go. Okay. Done. Okay, dah. Boleh screenshot. Okay. 3, 2, 1. Thank you so much everyone. Okay. Teacher Farah signing off. Jumpa lagi. Okay, you guys boleh follow TikTok ni kalau tak nak terlepas apa-apa live. Okay. Alright, bye. Cik, mak dah mengamuk. Jangan bagi mak mengamuk. Pergi tidur sana. Okay. Alright, so jumpa lagi. Bye. Thank you everyone. Assalamualaikum. Bye-bye. Take care. Bye. For real. Memang nak bye. Bye. Jumpa lagi. Bye.